Sistem tarbiyah ni nak melatih untuk orang jadi intermediate tu, jadi da'i apa semua, sampai mampu untuk berjamaah, untuk pikul benda yang besar ke situ. So semua ni faham Maknanya para sahabat ditarbiyah bukan just untuk jadi soleh, tapi untuk bawa misi dakwah ke satu dunia. Hence proses dia tu kena bukan calang lah. Itu kan apa Cik Roslan kan, masa zaman dia muda-muda dulu, Ana pernah lah pergi dekat ni, sebab masa Ana tak tahu lah, mungkin sebab sekarang Ana tak pernah tengok dia bawa usaha sekarang, tapi gaya dia dalam sebagai public speaker macam tu, dia macam dia semangat tapi macam ada kelembutan dia kan. Ke antum, Ana tak tahu antum punya perception macam mana. Tapi masa tu dia macam dengan anak usaha dia macam Datuk kata, macam Ana tengok macam tergawang. Dia kata macam ni, dia kata, so Ana bukan anak usaha dia, tapi Ana tengok dia dengan anak usaha dia macam ni kan. Macam push disiplin kan. Lepas tu dia kata, kalau kita nak jadikan permata yang apa kan, dia kena pressure yang gila-gila lah. Soalan pressure gila-gila nak soalan ni. Tu mungkin entah dapat treatment macam tu kan. Untuk menjadikan permata. Kalau tak dia tak jadi lah. So itu nak katanya, logiknya kenapa sahabat tu lalu proses itu, dan kenapa para nabi lalu ujian yang bukan calang-calang lah. Sebab preparation untuk carry misi yang bukan calang-calang So that's part of the ni lah. Sebab tu kalau kita tengok kerja apa pun, maknanya kalau siapa jadi tentera, faham kan kenapa pelatihan tu memang kena macam tu, untuk match apa yang boleh jadi kan. Dia tak boleh nak apa dia panggil ni, Kapten boleh tak kita malam hari ni tak payah kawat, kita baring, maknanya dia tak ada gitu So kita faham